Jadi saya minta isu soal syarikat pembitraan supaya ini tak pakai. Mudahnya digula-gulakan, wahai bangsaku. Isu syarikat Bumiputera tidak terpakai. Bang, kalau awak tu nak jadi pencacai, itu masalah awak. Tapi jangan kelirukan orang ramai. Berdasarkan jawapan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas pada mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-14 2022 bertarikh 10 Mac 2022, Menteri menjawab bahawa di bawah rancangan Malaysia ke-12 atau RMK ke-12 dan pembangunan Bumiputera 2030, kerajaan memperkenalkan jaringan keselamatan equity ESN bagi melindungi equity Bumiputera. Pelaksanaan ini dibuat bagi memastikan pemilikan equity sektor korporat Bumiputera dapat dikekalkan dan ditingkatkan ke arah mencapai sasaran 30% pemilikan equity Bumiputera. Bermakna di sini, apa sahaja pemilikan 100% Bumiputera harus dikekalkan dan tidak boleh dikurangkan, di mana melibatkan Menara Kuala Lumpur, ia haruslah diberikan ataupun ditawarkan kepada syarikat 100% Bumiputera, individu Bumiputera atau agensi mandat Bumiputera yang lain yang memiliki 100% pegangan Bumiputera. Tidak semestinya sekiranya abang dapat kerja, dapat gaji, bermakna semua orang kena ikut abang nak gadaikan pemilikan Bumiputera. Saudara dan saudari, saya bercakap ini soal dasar kerajaan. Bukan saya cakap bagi pihak diri saya sendiri ataupun kepentingan Bersatu ataupun Perikatan Nasional. Jika dasar ini diubah, saya desak Perdana Menteri dan juga Menteri Komunikasi untuk nyatakan kepada rakyat Malaysia bahawa mekanisme jaringan keselamatan equity ESN untuk melindungi equity Bumiputera ini telah dibatalkan. Apa pandangan rakyat Malaysia? Jangan jadi pencacai lebih sangat, boleh tak?